Malam 21 Mei 2010, Julie Kibuishi, budak menari berumur 23 tahun, dapat mesej pelik gila dari kawan rapat dia, Sam Hare. Nada dia desperate, emo, macam tengah perlukan bantuan sekarang. Julie pun cepat siap, grab bag, terus gerak ke apartmen Sam. Tapi apa dia tak tahu, Sam sebenarnya dah mati dulu. Pembunuh dia, Daniel Wozniak, pelakon teater yang tengah pokai, tinggal satu bangunan dengan Sam. Motif? Duit simpanan tentera Sam, duit untuk bayar sewa, duit untuk kahwin, semua sebab duit. Lepas tembak Sam dekat teater, Daniel ambil phone Sam, sambung hantar mesej pura-pura jadi Sam, buat drama konon tengah breakdown. Semua tu untuk perangkap Julie. Bila Julie sampai, dia ditembak 2 kali kat kepala. Daniel siap postkan mayat Julie, tulis mesej dekat baju supaya nampak macam Sam yang bunuh dia, lepas tu lari. Sementara tu, badan Sam dah dikerat, kepala, tangan, kaki semua dibuang kat kawasan hutan Eldorado Park. Besoknya, ATM Sam digunakan, tapi budak remaja yang gunakan tu terus bagi nama Daniel Wozniak. Polis tangkap Daniel masa tengah bachelor party. Dia confess semua. Dia tunjuk mana bahagian badan Sam dibuang. Dia admit Julie dibunuh semata-mata nak frame Sam. Julie datang sebab nak tolong. Sam percaya jiran yang salah dan 2 nyawa hilang bukan sebab dendam, tapi sebab seorang manusia fikir duit lebih berharga daripada 2 nyawa.